Yang mana nak membeli, saya nak abang tinggalkan komen harga yang paling murah yang abang nak dekat saya untuk 5,000 watt. Tapi murah yang masuk akal lah. Kan ada pula yang tulis RM1.80 lah, RM2.70. Aduh, betul lah bang. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, tak ada siapa pun yang tahu. Contoh macam abang semalam tu, saya pun pening nak jawab dengan dia apa. Sebab semalam punya harga RM3,000 untuk 5,500 watt ni. Kalau semalam punya harga pula untuk 3,500 watt ni, harga dia lebih kurang dalam 2,200. Cuma untuk besok punya harga ataupun bermula ini hari punya harga, besok lah kita start besok, harga dia jauh di bawah pasar. Cuma ada limited stock. Untuk model ni cuma ada 10 unit untuk 5,500 watt. Untuk Tokuden SR3800 3,500 watt ni ada 30 unit saja. 10 unit, 30 unit yang saya perlu clearkan dalam masa kurang daripada 2 minggu. Okey, saya terangkan spek untuk Benma EC 5000i. Untuk spek Benma EC 5000i ni, yang ini dia punya berat lebih kurang dalam 43 kilo, tangki kapasiti lebih kurang dalam 11 liter, untuk tangki minyak hitam lebih kurang dalam 0.65. Alright, untuk engine size pula 223 cc. Yang ini memang sesuai untuk geng-geng kopi pakai lah. Alright, yang ini untuk spek 5,500 watt. Untuk yang ini pula SR3800 dengan berat cuma 22 kilo saja, hampir separuh berat daripada 5,000. Harga lama 2,200, harga baru jauh di bawah pasar. Cuma saya tak boleh bagi tahu harga sekarang. Yang mana nak membeli, saya nak abang tinggalkan komen harga yang paling murah yang abang nak dekat saya untuk 5,000 watt. Tapi murah yang masuk akal lah. Kan ada pula yang tulis RM1.80 lah, RM2.70 lah. Pastikan harga murah yang masuk akal. Yang saya nak Lego sebanyak 10 unit. Yang ini untuk 30 unit. Alright. Yang mana dah beli sebelum semalam, yang dah beli dengan harga tersebut, saya minta ampun, minta maaf sebab semalam memang saya tak boleh bagi. Sebab malam tu baru saya dapat information, baru kita dapat email yang mana kita boleh drop harga sebegini rupa. Alright. Untuk model ni pula, dia punya tangki kapasiti lebih kurang dalam 8 liter saja. Untuk enjin punya kapasiti lebih kurang dalam 149 cc. Untuk minyak hitam punya kapasiti lebih kurang dalam 0.5 liter sahaja. Okey, kedua-dua model ni, yang ini ada 30 unit, yang ini ada 10 unit. Abang tawarlah berapa banyak abang nak tawar. Abang letak kat komen. Harga yang paling masuk akal, saya akan jual mengikut harga tersebut. Cuma limited stock ni dalam masa 2 minggu sahaja. Alright. Dalam 2 minggu saja. Biasa sebelum-sebelum ni saya buat, biasa 30 unit dalam masa seminggu atau seminggu setengah, biasa sold out. Yang kali ni kita tengok untuk tahun baru ni, ada tak luck kita lagi untuk kedua-dua model ni. Kepada yang nak membeli, abang cuma tak ada dalam online bana. Yang ini tak ada dalam online. Abang kena walk in ataupun abang kena PM saya untuk post. Dalam TikTok kita tak post sebab harga yang tak masuk akal.